Sayalah orang yang paling gembira sekali pada malam ini. Gembira kerana saya konsisten mahukan penyatuan Melayu ini kekal. Sayalah orang yang mengucapkan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi dan telah membaca piagam muafakat nasional serta turut menandatangani dokumen permuafakatan parti-parti politik Melayu bermula dengan UMNO dan PAS, dan saya konsisten meminta supaya PAS dan UMNO jangan berpisah. Tetapi perjalanan politik telah pun kita lalui. Maka saya yang berada di dalam PAS rasanya tak berpeluang lagi nak berkempen untuk Sahabat Barisan Nasional. Tetapi malam ini saya gembira. Sementara saya istiqamah dalam PAS, saya berpeluang untuk mengajak dan berkempen untuk sahabat-sahabat saya daripada Parti Barisan Nasional. Alhamdulillah. Peristiwa ini adalah satu perkara yang amat besar. Ia bukan perkara biasa. Ia bukan saja disaksikan oleh rakyat di Negeri Sembilan yang akan menghadapi pilihan raya. Malah siaran langsung ini sedang diikuti oleh rakyat seluruh negara. Kerana permuafakatan ini bukan permuafakatan yang biasa. Malah ia tidak dijangkakan berlaku oleh sesetengah orang. Malah ianya tidak difahami oleh sesetengah orang. Terutama sejak bermula di Johor. Hari ini saya buka satu kisah yang istimewa. Di mana di Johor, Parti PAS ditawarkan untuk mendapat beberapa kerusi muda. Gembira pemimpin-pemimpin dalam PAS kerana dapat tawaran beberapa kerusi muda. Termasuk tawaran adun dilantik bersama dengan UMNO di negeri Johor. Tetapi setelah hasil rundingan itu dibawa kepada pucuk pimpinan memilih tidak mengambil jalan mudah. Ramai yang terkeliru apa yang sudah terjadi. Dan akhirnya satu petang yang penting, Setiausaha Politik Tuan Guru Presiden PAS Yang Berhormat Zahir menelpon saya, minta saya berjumpa dengan Tok Guru untuk dapatkan gambaran kenapa jadi begitu. Saya dalam perjalanan ke Johor dalam kereta berpatah balik pergi ke pejabat PAS sampai waktu maghrib. Lalu ringkas cerita, saya bertanya, Tok Guru, apa sebenarnya telah terjadi? Saya adalah mengepalai rundingan dengan Bersatu dan lain-lain mengagihkan kerusi. Satu jatah kuasa lagi berunding dengan UMNO untuk ada persepahaman di Johor. Ada plan A, ada plan B. Kita mengharapkan untuk plan A bekerjasama dengan UMNO. Tapi pimpinan merasakan ia tidak perlu diteruskan. Jawapan yang diberikan oleh Tok Guru memerajatkan saya. Sebagai bekas orang UMNO, bukan sekejap-sekejap. Ini bukan ketua UMNO Cawangan Paroi. Ini 38 tahun ketua UMNO bahagian Ketereh. 28 tahun ahli majlis tertinggi UMNO. Apa yang dijawab oleh Presiden PAS? Letak agenda yang utama dulu, kata dia. Agenda yang utama menyekat sama sekali kemarahan DAP di Johor.
Dan Tok Guru meramalkan undi popular DAP bakal meningkat. Kalau kita ambil kursi mudah, 2-3 kursi, bertanding di situ sahaja, kemana perginya undi-undi yang memprotes terhadap UMNO? Kalau itu terjadi, undi-undi protes itu akan pergi kepada DAP. Undi DAP akan melonjak dan tidak mustahil dia akan mengancam kedudukan UMNO di Johor. Saya termenung. Biarlah kita bertanding beberapa kerusi, walaupun kita tidak menang. Kerusi yang tak orang undi yang tak suka pada UMNO, biar dia undi PAS. Di 11 kerusi. Sementara di mana kita tidak bertanding, kita akan beri sokongan terbuka kepada UMNO dan mengarahkan penyokong kita memberi undi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tujuannya ialah memastikan DAP dan PH tidak boleh bernafas di Johor. Saya jadi pengarah pilihan raya. 3 hari sebelum pilihan raya, saya beri taklimat pada Tok Guru Presiden. Tok Guru, kita kalah semua kursi. 3 hari sebelum saya beritahu, Tok Guru, kita kalah semua kursi. Antaranya kenapa kalah? Sementara kita berkempen untuk memberi undi kepada BN, di tempat kita berkempen, BN tak ada pula suruh undi kita, termasuk kursi yang kita pegang, Maharani. Tok Guru kata tak apa. Tak apa. Yang penting Barisan Nasional menang. Yang penting Aun Hafiz jadi Menteri Besar, bentuk kerajaan. Yang penting sekat kemarahan PH dan DAP daripada membentuk kerajaan di bumi Malaysia. Kita mulakan di Johor. Ini untold story yang saya lalu untuk menjelaskan pendirian PAS bukan soal jumlah kerusi. Bila kita runding kerusi di APN, kita ditawarkan kerusi yang sedikit di Negeri Sembilan. Bergaduh kita dengan Bersatu. Saya lagi sekali jawatan kuasa berunding. Datang, duduk, panggil Bersatu. Duduk sekali. Suruh buka wish list. PAS duk bercadang nak tanding 567 kursi. Bersatu minta 15. Bersatu tak setuju kita berunding dengan UMNO dan BN. Tetapi pendirian parti PAS tetap matlamat utama ialah memastikan PH dan DAP dikalahkan. Lalu saya bertanya lagi, bagaimana Negeri Sembilan? Bertanding sedikit, di mana kita? Jawabnya tuntas, tak ada samar. Perikatan Nasional mahukan kerajaan Negeri Sembilan adalah kerajaan dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional. Inilah sedikit episod. Kerana ada 5 minit lagi. Kalau dulu kerajaan boleh bersyarah sampai 12 suku, bila jadi pembangkang jangan cuba langgau. Oh, UMNO tak apalah, dia biasa jadi kerajaan dia je. Cuba tanya saya ni yang belajar jadi pembangkang ni. Beringat. Kenapakah dasar ini kita pegang? Dan kita mahu hantar mesej kepada rakyat seluruh negara. Ini bukan perkara biasa. Ini perhitungan politik yang besar. Untuk kita membaik pulih politik negara kita. Kita terima kasih kepada rakyat Sabah yang telah menolak PH. Terima kasih rakyat Johor yang telah menolak PH. Tidak ada sebab bagi rakyat Negeri Sembilan untuk tidak turut menolak PH dalam pilihan raya ini. Dan kenapa kita lakukan ini? Ia bukan sandiwara. Ia bukan permainan.
kerana kita sedang menyaksikan kerosakan yang sedang berlaku dalam negara kita. Tak payah saya hurai dalam ceramah ini. Penceramah-penceramah yang sebelumnya telah pun menyebutkan daripada soal ISET, soal BlackRock, soal perjanjian ART, soal percubaan mengemukakan akta apa ni? Rural, akta Urban Renewal Act, perjanjian ART dengan klausa-klausa yang sangat merugikan negara, malah menyentuh kedaulatan negara. Yang terbaru yang disebut tadi tentang MMC Port, airport dah tergadai, port lagi nak tergadai, dan macam-macam permasalahan yang bukan kecil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak tunggu kerosakannya bagaimana lagi nak berlaku, baru nak turun ke jalan-jalan raya, nak turunkan kerajaan dengan cara bukan demokrasi. Itu bukan cara kita. Kita memilih cara demokrasi. Kita memilih cara peti undi. Kerosakan yang sedang berlaku ini mesti dihentikan. Dan kita semua dah ada pengalaman. Semua yang bekerja dengan DAP menghadapi masalah. PAS dah bekerja DAP, bermasalah, bersatu dulu. Bekerja sama dengan PH, bermasalah. Sekarang UMNO cuba duduk dalam kerajaan, bermasalah. PH ini bukanlah parti yang seharusnya diberikan mandat untuk memerintah negara ini. Pada UMNO ada pengalaman yang lama. Pada Perikatan Nasional ada dasar-dasar dan strategi serta integriti yang tinggi. Ayo, mari kita kapuhkan, mari kita sekalikan kekuatan ini untuk meletakkan negara kita pada satu landasan yang baru, yang mana kita mulakan dengan penyatuan dan permuafakatan. Pemimpin sudah menelan egonya. Pemimpin sudah pun berkorban untuk memastikan kerjasama ini menjadi realiti. Tetapi tindakan pemimpin kalau tidak didokong oleh rakyat tak akan sampai ke mana. Maka sebagai rumusan pilihan raya ini, saya sebagai pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah pilihan raya PAS, sebagai ketua penerangan Perikatan Nasional, ingin membuat kenyataan yang sejelas-jelasnya pada malam ini. Semua para penyokong Perikatan Nasional, semua ahli dan penyokong 6 buah parti dalam Perikatan Nasional, semua ahli-ahli PAS dan jamaah yang bersama dengan PAS, hendaklah keluar beramai-ramai, pecahkan rekod peratusan keluar mengundi daripada kalangan kita. Maka yang daripada Perikatan Nasional berikan undi secara total kepada calon-calon Barisan Nasional dalam Parlimen Rembau. Selain daripada Pakam calon Paroi, kita ada Thomas Hassan calon di Rantau, kita ada Zaiful Bari Datuk calon di Cembong, kita ada saudara Suhaimi calon di Kota. Yang 3 calon Barisan Nasional, 1 calon PAS. Kita mengarahkan seluruh kekuatan parti Perikatan Nasional hendaklah memberi undi kepada kesemua keempat calon yang bertanding. Boleh tak tuan-tuan? Begitu jugalah bagi calon-calon di kawasan-kawasan lain seluruh negeri 9 ini. Marilah kita melakarkan satu sejarah. Bukan saja sejarah, ia juga satu sunnah. Apabila Rasulullah nak membina daulah Islamiyah, ia dimulakan dengan penyatuan dan kesatuan. Sebab itu datangnya ayat
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا sampai ke akhir ayat. Jangan lagi kita bercerai-berai. Marilah kita ikat penyatuan dan perpaduan, dan saya dengan rendah diri menyeru kepada rakyat, dokonglah keputusan yang telah dibuat oleh pucuk pimpinan. PAS reda walaupun hanya diberi 4-5 kursi. Wawasan negara reda walaupun hanya dapat 3 kursi. Disindir-sindir 4 kursi. Disindir-sindir oleh kawan-kawan. Pejuang reda tak dapat 1 kursi pun. Yang dapat banyak 25 kursi. Barisan Nasional, no problem. Biar bertanding sedikit tapi menangnya banyak. Jangan berebut tanding banyak tapi kalah pun banyak, menangnya sedikit. Yang penting bila kita gabungkan pada 1 hari bulan, kita nobatkan kerajaan baru bagi Negeri Sembilan, insya-Allah. Terima kasih pada semua rakan-rakan dan sahabat-sahabat seluruh Negeri Sembilan. Rakyat Negeri Sembilan ada peranan besar pada 1 hari bulan. Di Negeri Sembilan ini kita mula bina satu politik yang baru, cara yang baru untuk menyelamatkan negara kita. Jazakallah khairan katsira, wabillahi taufiq wa hidayah.